maka wujud kita tu dikatakan terhak. Habis dah lah, hak, ada hak dah. Terhak tu apa? Dikuasai wujud Allah yang mutlak. Hak nyatanya wujud Allah. Habis dah wujud makhluk, nyatanya wujud Allah. Dengan itu, Salik tidak mengetahui dirinya dan benda-benda lain. Maksud dia tak berasa pun diri dia reti tu. Diri dia duk kecek. Diri dia duk kata tu dia tak berasa pun tak ada rasa. Ya ada pada dia semata-mata kerjaan Tuhan. Sebab dia tu makhluk. Kena duduk situ. Kalau kita kata kerjaan Tuhan, kita orang tak boleh. Jadi nak segi sirik. Tidak sirik je. Kita khabar kita ni makhluk. Gerak-geri kita berapa pun kerjaan Tuhan. Kok nyata di kita. Maka hilang adalah balik kita. Nak kata dua yang kelik, maka hilang lah. Kisah balik sini. Maka timbul lah balik sana. Dia kata. Dia buat ayat lah gitu. Mana habis dah balik kita je. Lah gitu. Inilah peringkat. Inilah peringkat wilayat. Inilah peringkat yang dikatakan email baru rumah tangga. Ada wilayah, ada negara dah. Misalnya. Kalau tak duduk situ, email tidak baru wilayah. Tak ada negara. Sebab ada kita. Bila ada Tuhan, barulah betul ada wilayah. Sebab Allah ni wilayah Tuhan, bukan? Bukan wilayah kita. Allah ada seluruh Allah ni. Bom langit, bom apa ni. Hak Tuhan belakang. Jadi kalau nyata ada hak Tuhan, barulah masuk wilayah. Dia kata, kita pakai bah lah. Kita baca zaman ni tulis je. Perbezaan antara wali-wali itu ialah disebabkan oleh perbezaan tempoh masa keadaan ini. Kalau kita kata wali kau berapa tu, hanyalah takluk kepada masa dan tempat. Masa ke masa selepas Nabi. Selepas Rasul terakhir kita Nabi Muhammad SAW, tak ada lagi Rasul atau Nabi selepas tu. Tetapi walaupun tidak ada Nabi, Tuhan wujudkan pula wali-wali. Daripada wali kutub sampai kepada wali sore. Makna Tuhan wujudkan wali-wali untuk mengganti menjalankan amanah atas muka bumi. Mana kalau ada wali-wali di atas muka bumi ni, biasanya tempat tu Tuhan hindarkan, Tuhan buat lari daripada berlaku bala-bala besar. Tak ada lah besar. Tak ada lah kalau ada wali. Kalau tak ada wali, hanya berat-berat tempat tu je. Sebab dia nak mampu kafir tu. Tuhan dia nak mampu kafir. Pas soleh ke dia mampu kafir? Tidak soleh, bahasa dia lah sebab kita lah. Ada pakaian kita buruk telajak busuk bangang, sebab kafir. Buat berapa taruh lagi. Hak kita pakaian tu. Beli mula mahal bukan main. Tapi apa yang kita tahu pakai api tu? Pasal tak berguna. Tak ada dah faedah. Tak ada dah amanah. Amanah pakaian tu kena boleh pakai. Tak boleh pakai, tahu dah lah. Misal. Amanah kita dengan Tuhan, kita mengaku kita nak taat. Kita mengaku kita nak taat. Orang lain tak usah berlaku. Batu, kayu, malaikat, bumi, langit tak usah berlaku. Kita jaga manusia ni. Sebab apa? Sebab kita nampak dalam kita ni banyak rahsia ke Tuhan ni. Dan rahsia telah menjadikan kita amat-amat nikmat kalau kita reti. Amat-amat sedap dalam kehidupan kita di dunia ni. Sampai setengah orang tak siap mati. Pasal sedap terlanjut tu yang atas dunia. Padahalnya kalau wiswa malaikat sebab setan tak ada banyak kerja lah. Ni dok nyabui kita cara makan macam-macam makan ni. Nak go tu, nak go ni, pasal go tu, pasal go ni.
So sedap-sedap belakang kita sedap. Ni macam-macamnya rekoh buat. Sedap. Makan ni. Lepas tu hab jalan pula. Saya buat tempat-tempat di comel-comel belakang. Negara ni comel go ni, negara ni comel go tu pah. Kok negara tu buat pula bangunan tinggi-tinggi dengan pelik-pelik dah pula. Ada taman pergatuh, ada tembok besar negeri Cina misalnya. Macam-macam. Kita tengok tu. Ngelip pala lah kita kalau kita orang bodoh. Oh, pandai dah mau dibuat. Kalau orang cerdik Allah Tuhan. Bapa menyata ilmu tinggi sini. Bukan kau Islam duduk tanah haram. Bapa tanah haram tu tidak lagi tu. Oh, sebab tu lah Allah dia kuit bina bangunan tinggi-tinggi tu. Dia nak rayaknya Islam pun boleh buat. Itu ya. Padahal benda tu tidak digalakkan dalam Islam. Dia dalam Islam ni dia galakkan bangunkan syariat Islam. Tuhan suruh tu buat syariat Islam ni dalam negara-negara. Biar jadi satu pemerintah Islam dalam dunia. Dan pemerintah Islam ni berlandaskan Al-Quran dan hadis. Maknanya semua dari Al-Quran dan hadis tu dia buat. Oleh sebab itu adalah menjadi tugas negara supaya mengajar ilmu fiqh, ilmu untuk hidup ni lah buat kerja. Ilmu buat kerja kena ada belakang ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu teknik, tetapi mengikut cara Rasulullah. Cara Islam lah. Waktu saya tutup ya. Kena buat belakang padu kipayah tu belakang tu. Kalau tak ada satu kuasa tu berdosa habis. Jawi fardu ain pula kita kena buat. Fardu ain kat rukun Islam dia lah. Hak lima tu kita kena buat. Apa siapa syarat dia, apa siapa kaifiat dia atau siapa kehendak. Itu kita kena buat, ya. Jadi semua tu Tuhan bagi kau kita aja manusia. Hebat Tuhan bagi kita saja. Malaikat tadi berasa tidur lagu mana sedap. Malaikat tak boleh tidur sebab dia tak tidur. Kita tidur sedap, jaga pun sedap, buah pun sedap, baloh pun sedap, gocoh pun sedap, berembah pun sedap. Sedap belaka balik kita ni. Sebab dah balas tu kena gocoh dan bekok BA muka tu sedap juga. Boleh balas nanti aku segak balas balik. Mana rasa sedap. Rasa hebat. Keduduk ke pula. Tengah tu kita orang puja nak kita. Bak kita raja, kita Tok Agung. Oh sedap rasa. Beli orang tolong beli kereta mewah-mewah naik. Kita ada piti. Tak apa orang tolong beli belakang. Naik kereta berjenis-jenis kereta. Siapa besi terbang pun boleh naik. Kejap dia dipanggil besi terbang tak datang. Jadi kapal terbang boleh naik. Pahlon ni pergi kat satelit dia boleh naik lagi. Duk tengok duk kita lah bumi. Oh bumi lagi ni. Nikmatnya kita. Walaupun kita ni tidak suka melekat tak payah berapa dia naik sultan ya. Tapi kita boleh. Saya kata dengan kuasa, dengan mengadakan satu kuasa, boleh naik. Kuasa tu satu keupayaan dia panggil. Aku kehendaki pun boleh naik. Lah gitu je lah. Ada yang merasai keadaan fana ini dalam 1 minit. Ada 1 jam. Ada 1 hari. Dan seterusnya. Jadi fana ni sebenarnya kita orang biasa pada. Tapi lelah tak ada kali kita. Orang panggil habis ter, habis ikhtiar. Kalau bahasa sakit habis bomo dah. Lah baru ada Tuhan. Tuhan mungkin boleh menyembuh ni. Baru ada Tuhan. Untuk tak mata lah. Sejak kau Tuhan nak ikut ataupun lari polis. Lari polis, lari sakit, dapat pal kat pagar. Oh Tuhan. Baru ada Tuhan. Itu panas minit tu. Panas petang.
Ada orang panah lama, naknya kekal dalam panah. Orang ahli lah. Dia kekal sama-sama dia panah. Tengok ke dia tu supaya tak panah, tapi dia panah. Sebab dia aina ma tuwallu fasama wajhullah. Di mana dia hadap, dia kelih, dia buat apa dia nampak Tuhan. Kita tak nampak Tuhan, dia nampak makhluk. Kita lagu tu. Hak perlu kita tanya, apa dia tu nampak Tuhan? Apa kita tak nampak Tuhan? Wajah Allah tu simbol. Simbol wajah Allah. Simbol udah wajah Allah tu betul lah. Betul sing lah, bukan betul sikit lah. Betul sungguh. Boleh tengok. Tapi dengan keadaan lah. Dah dengan dalam mata boleh, nak mata. Oh iyalah maksud maknanya dengan keadaan kita gini, kita boleh cek, boleh nampak. Bapa boleh nampak. Supaya kita adalah kita nampak kita nampak telefon, nampak botol. Nampak botol. Tahu mana botol? Orang duk kata belakang nama dia botol. Bukan botol jing, dia tak botol bekas air. Kita kata. Ya. SC mana botol tu tak bulat buat isi air tu. Bulat tu sifat dia, buat isi air tu perangai dia. Mana botol tu? Itulah. Tu lagu mana? Tuduh biru tu. Tuduh biru tu sifat dia. Buat mana botol? Jadi gapo kita bila atas botol ni pada hak nampak tunggil-tunggil ni hanya 3 perkara. Nama dia, sifat dia, kerja dia, kegunaan dia tu. Kita bicara 3 tu. Zat dia mengandung 3 ni ya lah ni. Tiga tu sah. Diikuti. Lepas tu dia ada sifat dia, ada af'al dia, ada asma' dia. 3 tu gabungan 3 tu menunjukkan diri dia tu. Jelas dah tu. Cuma dia tidak bertokos pun ni. Kita kata apa Tuhan dia tak nampak. Angin kita nampak ke tak? Angin nampak ke tak? Cuma tunjuk mana oksigen. Ni dah mana ni? Ni oksigen mana? Tetapi Tuhan buat kita ni hidup, kita ni getik. Dia isap oksigen. Kalau isap karbon dioksida, mati kita. Bapa tu yang buat kereta kita, dia tu yang buat ni, buat kereta. Kalau makan minyak petrol, kita ni isap oksigen je. Oksigen kita telah menjadikan kereta ni boleh bergerak, kereta tubuh kita boleh bergerak. Kalau tak ada oksigen, kena oksigen buat ke hospital lalu. Dia pun masuk oksigen. Kita tahu oksigen lah ke mana kita tahu tu. Yang nelia kita tahu oksigen. Apa dia royak? Kecek pendek kat Tuhan lah royak. Bukan orang Saing, bukan orang Amerika, bukan Jepun. Tuhan royak. Kita tahu tu. Dia ada uji kaji, eksperimen dia panggil. Uji kaji. Dia ujilah kalau oksigen lagi ni keadaan dia. Gapa dia tu? Sifat dia lah. Sifat oksigen kita kaji tu. Pas tabiat oksigen. Oksigen tu dia kalau kena api besar lah dia ada. Jadi maknanya dia jadi besar. Kalau meletup, bukan oksigen itu bukan lain pula. Dia pakai hidrogen. Misal je. Nama tu buat kita lah buatnya. Siapa dia wilayah Tuhan lah. Jadi klik-klik Tuhan berlaku. Kita berani kata oksigen, hidrogen, siapa dia? Tuhan lah. Apa orang boleh terima berlaku tu apa? Tuhan lah. Kalau orang tak terima, dia tak kata lah oksigen, dia kata muka lain lah pula. Kalau kita panggil air lah, dia tak ada air pada dia. Ada ayat pada dia. Lagi tu je lah. Mereka yang dalam keadaan panah seumur hidupnya digelar majzub. Jadi orang dalam keadaan panah seumur ni
Dia tu kita gelar, kita panggil dia majzub. Majzub ni makna dia terima, dia nampak dia tu pada diri dia terhilang dah diri dia, ya dia nyatanya Allah wajib al-wujud. Lah kata. Diri dengan orang faham dengan cinta. Cinta ni nama kadang-kadang. Kita nama menak, dia cerita menak, sebut menak, tak tahu menak lagu mana. Gimana susu lagi ni? Oh, anak ketul je lah. Mereka masuk ke dalam satu suasana di mana mereka menjadi mutlak. Orang pana ni, dia masuk dalam mutlak, dalam hak sebenar. Hak sebenar klik tu lah. Bukan kita kaji kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Selagi tak klik tu tak sebenar. Pelawak ya. Tak sebenar makna pelawak. Kawan tak klik tu Pada mana klik kubur. Pelawak. Kita klik ni kita klik tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita buat catch kawan tak ada dah aku mati dah. Orang pergi tanah kubur. Dia klik kubur. Kita kata klik kubur tu pelawak. Pasal kita tidak klik kubur, kita klik Tuhan. Di segi mutlak, di segi sebenar-benar kita tu klik jumpa Tuhan. Buat gelar je kubur je. Lagu tu je lah. Kita sudah ada dia. Pasal apa kalau orang ICD tu, orang sakit pun kita kata inna lillahi. Pasal dia mati, kalau aku mati pun kita kata inna lillahi. Pasal dia berlaku buat kerja. Pasal Tuhan berlaku buat kerja, kita klik dia buat kerja. Bukan kita buat kerja. Kita ni kita gelar, kalau dia je kata kita usaha ikhtiar, kita gelar. Tapi buat gelar je. Sebenar usaha ikhtiar tu dia ada. Yang kita boleh buat tu ilham siapa pun. Dia. Jadi kalau dia pergi dalam klik ke dia berlaku. Tu dari segi akidah. Akidah mana pegangan kita mesti klik ke dia. Tapi amal dia kena ada berlaku lah. Lagu tu je. Jadi kalau bahasa siapa tempat mutlak tadi, siapa tempat kembali kepada Tuhan tu, ilahi raji'un tadi, dia panggil inilah baka. Kekal lah baka, makan baka billah, makan baka, makan kekal. Ini bukanlah bererti baka Allah yang masuk pada salib itu. Bukanlah kita jadi Tuhan. Ni orang sesat ramai ni. Bila baka dia kata dia baka, Tuhan baka. Aku ni Tuhan apa kali? Bukan Tuhan, tetapi nak rayaknya benda tu semuanya kerjaan Tuhan berlaku nyata di kita. Kerjaan dia, bukan kerjaan kita. Lah kata. Cuba itu tempat ramai orang marah dah tu. Siapa majlis dia kata sesak ni ajar lagi ni kena ada usaha ikhtiar tu dia kata Allah meliputi itu meliputi Allah sama mana Allah tu meliputi kena baca ayat tu berabi ayat tu kata innallaha ala kulli syai'in muhit innallah sesungguhnya Allah Ta'ala di atas atau pada kulli syai' tiap-tiap sesuatu mana setiap makhluk ni muhit meliputi ia. Jadi maknanya kita tengok sesuatu sebenarnya nyata tu dah. Kalau kecak kasar tapi ajaran sesat kata demo kita nampak tu nampak dia dah. Tetapi awak kira caranya kita lah tidak dia guana wujud tu sifat siapa? Dia. Hayat tu sifat siapa? Dia. Ilmu sifat siapa?
Dia. Iradat sifat siapa? Dia. Kudrat sifat siapa? Dia. Samuk sifat siapa? Dia. Basar sifat siapa? Dia. Kalah sifat siapa? Dia. Semuanya sifat dia. Duduk dia. Tak duduk kita. Cuba bahas dia tu. Mau tak bahas lagi. Orang bahas tak muncul dah. Dah sifat dia. Dia lah. Itulah. Yang kata dia orang ada Tuhan wit kahwin. Dah Tuhan wit kahwin lah Tuhan. Sifat mani. Oh iyalah. Sifat ma'ani. Ma'ani tu kalau kecek Melayu kat makna. Makna tu makna serupa. Serupa. Dalam kitab dia tulis sifat yang maujudat. Maujudat tu serupa lah. Bahasa ada serupa. Makna sifat tu hak nyata di kita dengan hak nyata di Tuhan tu serupa. Kudrat tu kudrat dia. Nyata di kita. Kudrat dia. Nyata di kita. Bapa nyata di kita. Tuhan tu meliputi. Jadi ayat dah. Cuba kata lagi. Lepas tu apa pula orang kata sifat manawiyah tu pula? Apa kaitan sifat manawiyah? Sifat maknawiyah tu menunjukkan Tuhan. Kudrat ni sifat. Kalau nyata sifat di Tuhan tu kita panggil Tuhan tu qadiran. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu sifat maknawiyah lah tu orang panggil. Kau sifat berapa tu lah gitu. Tu lah gitu ya. Jadi ma'ani sifat ma'ani ni yang kata dia orang usul dia masdar saja. Terbit kan pasal nyata qadiran. Terbit kudrat. Mana kalau Tuhan nyata di diri dia qadiran, maka Tuhan tu mempunyai kudrat. Lagu tiga lah. Bila lain lagi 7 tu lupa lah. Tak faham mana. Orang tu kata saya mengaji kau ni takut. Takut kena Tuhan. Baik tak kena dia kata senang. Pasal begini, pasal dalam kitab Usuluddin kata. Dalam kitab apa ni? Faridatul Faraid dia kata. Abu Bakar mengatakan, apabila kita kenal Allah, sesungguhnya kita tidak kenal. Sehingga nyata kita tidak mengenal Allah, barulah mengenal. Berapa? Apa cuba ayat? Li cuba ayat. Kata aje lah. Yang Mustafa kata kenal Allah melalui kata lah agak mana? Kenal Allah bi Rabbi. Araftu Rabbi bi Rabbi. Itu perkataan hadis ulama. Biarlah. Betul juga. Apa bukan kata sekedar aku tak kenal Allah. Ada. Aku sekedar kenal Allah Ta'ala, aku tak kenal dia. Habis. Ya. Super. Tapi kalau orang tak biasa, dia kata salah. Super. Tu dua perkataan tu cuma bunyinya lain. Sebab yang kenal Allah ya Allah. Bukan kita. Kalau kacau orang Allah bagi kita kenal, dia kata. Kenal ni boleh bagi ke? Kalau boleh bagi cikgu sekolah tu boleh buat ada satu belakang nak murid dia. Ni ngajar bla 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 bla. Tak bagi kamu banyak, aku bagi banyak. Anak murid nombor satu belakang tak boleh. Pasal tidak dia. Dia tu kalau kita kat Pak Dogo je. Kecek itu dalam. Lagu tu ya. Cuba hujah sikit. Biar nampak. Hujah lagi.
Kalau kita dengar orang yang senang wali, mereka wali juga. Lalu mana? Orang yang senang wali, mereka tu wali juga. Kita dengar, kita dengar. Dah, mula kita kena tahu wali tu berapa. Baru boleh kata. Wali ni kau. Kau wali tu berapa maksud dia? Jadi wali ni kalau kita ke utusan orang yang memegang amanah daripada sesuatu, wali ni sebab tu setiap wali tu dia ada tugas belakang. Macam mula tak ayah dan dia kata tak ayah tak lama ni malam ni kena pergi ke Iraq, misal kena pergi situ. Dia pergi, dia kata tak boleh dengan tubuh ni, kena dengan tubuh dalam ni. Jadi dia tidur kat ni dia. Misal kata pelawak guana sebab buat tidur tu, kita duduk bersama dia dengan kita. Dalilnya kita tu tak percaya juga. Rupa ke demo dia. Dalil je kita sedar pagi tu anak kita udah tu duduk atas perut tak ayah. Tidur atas perut dia. Budak ning nak tidur atas perut dia kata ayah. Pak anak kata sedar abah malam. Tu ayah bawa dia terbang jauh lah. Tepak luah lah dia kata. Nak tinggal teriak tu kita. Dia kata. Udah teriak tak ayah tinggal. Dia kata. Masa dia kecil lagi lah orang kata. Tanya tak ayah apa saya tinggal. Orang nak pergi bawa budak-budak kena dia berat lah. Tak ayah. Tinggal dia kena tak ayah. Tak apa dia kata. Dia tinggal atas pada pasir tu. Dekat pokok, suar pokok. Dia pergi pergi lah, pelik dia ambil. Ambil ke? Anaknya sedar atas perut dia. Percaya lagu mana? Kalau kita orang syariat. Kalau kita orang hakikat tak pelik dah ambil kita pergi tu. Berapa jam? Tapi dengar kau cerita dia tu suruh boleh-boleh tak? Fikirnya otak kecil, otak bodoh, tak benar sabar. Tak masuk akal lagi ni. Tak masuk akalnya orang kafir aja, masuk selalu. Tak menetel Tuhan tu masuk selalu. Hak Tuhan kata ni tak berapa nak masuk. Dah perkataan Tuhan kadang-kadang terpelik. Jadi kita duk mikir secara logik kita. Mana mengada ke kita, tak boleh. Hak kita pula mari idea daripada ilmu kafir. Hak tu jadi sesat kita. Dah Tuhan kata wama ramaita. Tidak mudah. Is ramaita. Ketika mudah. Fikir hak tu pun tak masuk akal dah. Akal kita boleh terima dah kita. Akal tak mudah. Tuhan kata mudah tu tidak mudah. Aku mudah. Jangan lupa. Cuba faham lah. Apa Tuhan kata dia? Pada kita redah. Kita ambil batu nak redah. Pung redah. Ayat tu yang baca tu bukan mana? Dah lah ayat tak kira ayat mana kita tak tahu tu ayat mana-mana. Tapi Tuhan nak ayatnya kamu redah tu tidak mengaku. Sebab itulah kalau pergi Mekah kita duk redah ke orang panggil di Jamrah tu, itulah dia redah ya. Wama ramaita is ramaita lah. Gak kita ingat kita redah. Sebab tu buat klik pula setel tu. Kita gitu nak buat setel. Kita aja buat klik setel. Klik barang udah lebih pada belum pergi Mekah. Nak buat kita buat klik setel. Apa yang kita buat klik setel je? Pasal kita tak kerti wama ramaita is ramaita walakinnallaha rama. Nah, kena ke Mekah dia kena tahu ayat tu. Makna-makna minta keterangan daripada orang tahu. Ni kita ke Mekah kita dekat kita meta kita boleh buat aku boleh buat senang kita kena.
Tak ada tu Naya lah kita. So lagi ni. Dia orang dia dah dengan payung dengan berapa tak? Aku tak ada kerja tu. Kalau dia pergi berbentak dengan payung dengan berapa tu. Kalau aku tak ada. Dua tajuk tu. Dah tu tak boleh kira lah. Orang ni banyak macam. Tu yang suruh redah dengan batu, dia redah dengan payung. Pasal dia nak menunjukkan dia tu tak sayang ke payung. Kara tu salah. Pasal dia tak ngaji fiqh. Buat kerja dia kena dengan fiqh. Kita buat kerja, dia buat kerja tak boleh dengan usuluddin, kena buat kerja dengan fiqh. Yakinlah baru dengan usuluddin. Kita yakin dengan usuluddin, bukan dengan fiqh. Fiqh tak akan yakin. Fiqh dia buat aja. Segala kita buat ni fiqh. Dia reti kita. Kalau kita yakin dalam tu usuluddin. Kalau kita kenal dalam tu, kenal siapa dia Tuhan kau kita tu, itulah tasawuf. Pas kalau tak ada tiga tu, kalau kita kata ada yakin siapa? Yakin kita ke? Yakin lah. Yakin Tuhan lah, Tuhan. Lagi semula. Dok lah. Nak suruh demo nampak royak tu. Pas demo kena bahas lah. Ada setengah tu orang. Ini tak mati malam boleh. Minta tak salah. Tak salah. Kita minta mati hari Jumaat itu tak salah sebab tidaklah saja minta moga kita jenis hamba. Kita hamba minta dengan Tuhan. Tuhan beritahu ikut dia lah. Pasal kita nyata kita hamba. Orang minta tu. Kalau orang nyata tu tidak dia tak minta. Dia senyap dah. Nyala gitu dia lah. Dia boleh faham tak? Pasal kalau kita baca banyak lah. Kalau kita mati hari Jumaat, malam Jumaat ni, saksa kubur berkurangnya lah. Kalau kita baca situ, aku ni dosa banyak, saksa berat ni. Minta lah mati hari tu. Tapi Tuhan tidak semestinya mati kita hari tu. Kebanyakan kalau kita duduk selidik ya, kita mati ni hari lahir kita. Kita lahir hari apa? Hari Sabtu, mati hari Sabtu. Sebab dia kata inna lillah. Sesungguhnya kita mari daripada Allah temari hari apa? Pas kita kelik pun kita kelik hari tu. Tak ada duduk lebih umur orang. Mati hari mana? Mau duduk majan tu. Majan tu mau duduk. Kalau mati hari Cina tu belana mati malam Jumaat. Orang ayat sana untuk orang mukmin, orang Islam. Kalau kata mati malam Jumaat apa tak sesuai juga tu. Pasal dia dah ada dia orang Cina. Allah gila. Orang Cina buat berapa pun orang kafir lah. Orang kafir tak kira Melayu ke Cina ke India ke. Orang kafir buat berapa pun baik sama mana pun dia ngaku dah. Batulah kalau ada saya kafir kata kalau mutasi Islam lah ni pun nak mati mengucap lah. Sebab kalau dia mengucap sebelum dia mati Tuhan janji dah boleh surga. Pas kita duduk maya bel nak mati tak mengucap tak boleh surga betul ya. Kalau boleh pun kita mati dalam keadaan pasif dia panggil. Kena masuk neraka dulu barulah surga. Nah itu je lah. Kalau nak terus kena mati dalam keadaan mukmin. Sebab orang mukmin tika mana-mana pada Tuhan dia. Tu orang mukmin. Orang beriman ni Allah dan Rasul setiap masa. Bukan beriman dah kan. Kalau beriman dah maya ni iman juga mak sama ni. Tidak iman tu. Tu imam mati dengan min. Ni imam mati dengan nung.
Lagu tu ya. Boleh tak lebih kurang tu kita tak kerti juga. Nombor 3. Nombor 3 ni. Seorang penyair Parsi pernah berkata, aku pergi bersia-sia di tepi laut dan aku terpandai perkara yang menakjubkan. Kapal dalam laut, laut dalam kapal. Dia kata dia pergi ke laut tu. Dia rasa pelik. Dia nampak kapal tu duduk bayar dalam laut. Bukan dalam air tu, duduk atas air tu. Dalam laut tu dalam kapal. Apa dia duduk nampak laut tu duduk dalam kapal je. Peliklah dia ya. Ni lagu mana ni? Apa dia nampak lagu tu? Dia nampak lagu tu cuba kat pergi patah. Kalau jauh kat kita nampak lek nampak. Kalau kapal tu ada tiang layak, kita nampak tiang. Mananya air tu, air laut dalam kapal lah tu. Kita tak nampak. Kapal tergelar kita kata. Kapal mai kau dekat kau nampak. Besar lama-lama nampak kapal, bagi dekat. Tak ada air pun dalam kapal. Tu mana? Kapal dalam laut. Ni perkataan dia ni, dia tak rayak lagi tu. Aku rasa heran, apa patah aku nampak lagi tu. Tu dalil bumi ni bulat. Lagi tu je. Tapi dia orang Persi ni dia buat dalam syair. Nak suruh kita mikir. Kali kita bodoh kak. Apa laut dalam kapal? Macam mana ada laut dalam kapal? Kita tak faham hak dia tengok tu. Kita tak berasa kita tengok. Tak boleh. Kita kena faham hak dia ni. Bukti bumi bulat kan? Dia asah dia. Tapi orang tak faham perkataan dia tu. Kapal dalam laut. Tu kita faham lah kapal duduk laut. Laut dalam kapal tu tak faham. Dia kata di sini wujud yang tidak terhad itu dibandingkan sebagai laut. Dan wujud yang terhad itu sebagai kapal. Ini dimaksudkan kepada zat dan insan yang kamil. Jadi dia kata, hak wujud terhad tu laut. Tak terhad guana je. Jauh aku nampak kapal duduk dalam laut. Mari dekat kapal duduk atas air, atas laut. Atas. Pelik sungguh lah dia kata. Jadi wujud yang jadi wujud yang tidak terhad terlaut lah. Dan wujud terhad tu adalah kapal. Sebab tadi tak ada, tiba-tiba dia ada. Dia nak rayak je kita makhluk ni. Tuhan jadikan kita daripada tak ada kepada ada. Mana terhad lah. Lagu mana-mana pun kita ni tidak Tuhan lah tu. Sebab Tuhan ni tidak terhad. Inilah dimaksudkan kepada zat tu diri Tuhan. Insan kami itu yang mengenal Allah Ta'ala yang nyata di kita. Hadis tu nak baca tak boleh cerita tu. Dia baca lagu mana tu? La yas'ani anil ardi wala samai walaki yas'ani fil qalbi abdil mu'minun. Kau lagu mana dia? Saya kalau tak ada baris tak kerti tak ada baris baca. Tak tahu betul ke tidak. Kena tanya orang Arab. Al-Hadis. Biar tak apalah. Oleh itu, seorang arif yang sempurna ialah cermin Allah.
Jadi orang arif, orang hukti, orang dipanggil arif billah. Ialah orang yang menukar cermin Allah. Bapa dia kata orang arif ni cermin Allah? Sebab kita nak tengok Tuhan tu, tengok dia orang arif je. Dia orang arif nombor satu dalam bumi ni, Nabi besar kita Muhammad. Tengok pada Muhammad nak buat apa. Ambil hak dia belakang, barulah sepenuh Islam kita. Sebab dia buat tu, dia tu cermin Allah dah. Gapo dia buat tu daripada Tuhan dah. Lah kata. Tetapi mengapa pula ini tertentu kepada arif dan insan yang kamil sahaja? Apa Tuhan letak dia orang arif dengan insan kamil dah? Padahal tiap-tiap zarah di dalam alam ini adalah cermin yang membayarkan sifat Allah. Padahal alam ni sendiri cermin. Bapa Tuhan kata tu kepada orang arif dengan insan kamil je. Pasal demon ni dia reti beza di antara bayar dalam cermin dengan cermin. Kita ni kita tengok bayar, kita tu suka cermin. Kita tak kata bayar tu lain pada cermin. Ya ke? Kita nak nilik sikit. Kita ketilik. Demo kan kat cermin mentang nilik. Tengok siapa? Tengok kawan dalam cermin. Mana dia skor cermin itulah. Serupa dia. Cermin tu suku, bayar tu suku. Payah nak beza ni. Pasal kita beza tu serupa. Manusia ialah cermin yang paling sempurna sekali bagi semua sifat. Jadi nak tengok cermin yang sempurna manusia. Kalau cermin kita, cermin yang nelik lah. Kalau cermin ni tak berapa sempurna. Cermin yang nelik, tengok nampak kita hidup dalam. Cermin dia tutup oleh belakang tu dengan benda tu. Maka tu terang benar dah. Kalau cermin ni tak berapa terang ni. Kita nampak tu. Bayar tu banyak berlapis-lapis. Manusia mempunyai cat merah yang tebal di sebalik cermin itu. Dia kata manusia ni supaya cat merah lah. Bapa dia buat cat merah? Bapa dia kata cat merah. Bapa dia tak kata cat putih ke? Kalau terang biasa cat putih dah. Tapi bapa dia kata cat merah. Ni. Bapa dipanggil cat merah yang tebal di balik cermin. Kau tengoklah, cuba kikis. Tidak, cuba kikis cermin yang kita nilik tu, lapis bawah tu dengan cermin tu warna gapo. Ni dia royak ni. Warna merah lah. Tak aja kikis. Sudah kerja. Warna merah. Barulah nampak terang. Tak boleh bubuh warna putih. Warna putih kat sebelah. Kelik ni ambil cermin ni dia kikis di belakang tu tengok. Dia warna merah lah. Kalau warna hijau ke warna depan merah ya. Kalau kikis warna hijau kalau boleh kata warna hijau tu orang pas buat. Boleh kata begitu. Misal. Tapi tidak gitu dah. Dan ini perlu untuk membalikkan bayangan orang yang melihat di dalam cermin itu. Sebab merah saat ini dia boleh balik terang kita nampak dari cermin itu. Dia kata, malaikat mempunyai permukaan cermin yang terang itu sahaja. Jadi macam malaikat ni, contoh malaikat ni serupa cermin ni. Bukan cermin ni, lik cermin ni. Tanpa cat merah di belakang. Tak ada cat merah. Sebab tu dia tak bergari. Kita cakap nak tengok, tak bergari dia. Dan benda-benda lain mempunyai permukaan cermin yang bercat itu sahaja. Ada bahawa lain
Dia buh belakang cermin, dia buh cat saja. Tapi tidak cat merah, cat lain pada tu. Maka bayar pun tak berapa nak nampak dah lah. Kok kita orang awal ni lah. Oh tu tak kenal Tuhan tu. Sifat Tuhan pun tak tahu kulu kilir dah. Pas kita kata Tuhan wik kita sifat tu, wik pinjal lah. Pasal apa? Pasal belakang cat je, tadi dia cat ke cat hitam ke, cat kelabu ke, cat hijau ke, cat lain, tidak cat merah. Kalau cat merah dia nampak bayar tu betul. Oh, boh cat lain ke, gelap lah. Jadi gelap tak berapa nampak bayar. Apa tak nampak bayar, dia kata cermin je lah. Sebab tu orang syariat, kalau dia buat akidah syariat sebagai akidah, maka dia mengaku Tuhan. Tak mengaku Tuhan kerana aku hidup, aku kuasa. Aku kerana aku, kuasa aku. Tuhan tak ada. Lepas dia mengaku Tuhan, dia syirik lah. Lepas dia kata kau orang hakikat, dia kata kau orang tasawuf. Syirik sebab orang tasawuf kata kudrat tu sifat Tuhan, sifat Tuhan, sifat. Dia marah lepas tu dia kata sifat dia. Tuhan wipinya ke dia kata. Dia kata dia orang tarikat pula Tuhan anugerah ke dia. Syirik juga. Dia kata dia orang hakikat Tuhan nyatakan pada dia. Tu tak ada syirik. Cuba tanya. Bapa tak ada syirik? Kalau kata wipinya syirik, anugerah syirik. Kalau Tuhan anugerah bui rezeki itu dah sifat Tuhan, Tuhan wipinya kita. Kudrat dia sifat Tuhan kan? Pas Tuhan boleh bui kepinya kita. Kalau kata Tuhan boleh bui ke tak wipinya kita? Kita tak jawab lagu mana? Cuba jawab. Nak jawab? Tak jawab lagu mana? Tak serupa. Tak serupa, tak berapa tepat lagi tu. Kena jawab mustahil. Kalau kita kata tak boleh juga. Mustahil sifat Tuhan boleh wujud kita. Sebab sifat Tuhan qadim. Mana boleh duduk di muhdas? Kau boleh duduk? Kodim ni kodim pun boleh. Misalnya lagi tu. Bila nak belakang dia tak pernah ni. Betul, Abu Bakar kata ni. Saya Abu Bakar kata betul. Betul sing. Tanpa yang terangnya manusia mempunyai kedua-dua permukaan itu dan oleh itu demikian dia menjadi cermin yang sempurna. Jadi kalau kita ni manusia ada permukaan daripada cat merah, ada cat lain daripada merah, maka cat merah telah sempurna, lain pada cat merah tu tak sempurna, nampak bayar. Wallahu alam. Ada nak tanya? Lagi tu jelah cara-cara bodoh ni. Bodoh tak jelas kita, tak jelas. Boleh? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami ilmu yang manfaat, ya Allah, dan jadikanlah ilmu manfaat ini amanatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami jadikan kami semuanya umum yang mendengarkan ya menurut yang ma'rifah manusia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.